Dan Allah puji ulama, tengok dia guna. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Kata hanyalah innama adatu hasrin, sahaja orang yang paling khasyah, dia paling seram. Nanti bahasa sini lah, dia paling serius. Orang petani serius. Siapa hak serius sekali kepada Allah Ta'ala, akil Allah? Al-ulama'u. Tu sifat dia. Yang kita buat meremeh-remeh, buat merendah-rendah pada ulama ni, siapa yang bahayanya? Mereka Allah Ta'ala puji orang yang bersifat dengan khasyah. Maka perantaraan mereka itulah dapat ilmu sampai sama kita, cuba tidak ada mereka. Nah, sebab itulah dalam hal lepas dah kata al-ulama surujun lil ummah. Pelita-pelita, lapu-lapu bagi umat. Nah, itu. Di akhir-akhir zaman banyak mencela ulama. Sedangkan kita nak dapat tahu dari mana kalau kira sungguh. Nak boleh kita pandai bercakap ni, nak boleh reti hafalan hadis pada ambil dari mana? Kalau ambil hafal saja kita tak faham huraian dan syarah dari mana? Dari ulama. Tapi lupakan diri mencela ulama. Oh, ini dengan sendiri kalau kita renung fikir akal yang waras, nampak jelaslah bahawasanya ini keji besar sekali. Sebab itu kita jangan sepatut kita dapat, kita syukur. Nah, itulah. Tengok diri ta'allum, belajar kerana Allah, khasyah. Jadi kalau belajar kerana lain tak ada sifat khasyah tu. Nah, sebab kalau kita belajar kerana lain dah, sebab berani mencabar ulama tu. Nah, balik tak dia kaidah tu lillah. Ya.